Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Hari tu aku ada buat X-Tab Pioneer. Oh, ini up sikit. Sebab apa? Dia ada synthetic plate macam tu lah. Ini juga di antara kasut X-Tab yang sangat-sangat laris dekat TikTok. Ramai pun orang dah beli dan ini sekarang ni dia keluar dengan version 3.0 dan aku baru dapat daripada X-Tab Official China. Thank you. Share ni daripada X-Tab Official China. Kasut apa? Inilah dia. X-Tab 2000 km 3.0. Wow. Kita cerita pasal spek. Dia punya berat 232 gram. Dia punya stack height lebih kurang 30 mm. Dan heel drop dia pelik sikit 7 mm. Dan obviously ini adalah kategori daily trainer. Dan boleh juga aku nak anggap dia sebagai atas sikit daripada daily trainer. Nak buat pergi race pun boleh juga ni. Kasut ni sejujurnya aku pakai tadi, aku punya feedback lah, semua orang boleh pakai. Kau advance ke, kau beginner ke, kau baru belajar berlari ke, memang sangat-sangat sesuai. Sebab apa? Daripada semua sekali geometri, material binaan dia sangat-sangatlah sesuai. Dan ingat, yang dia punya plate ni, dia punya synthetic plate ni bukanlah untuk nak bagi kau lari macam kangaroo. Tuing. Tak. Tapi bila engkau landing kaki kau, dia akan support engkau punya stability. Dan dia punya ringan obviously 30 gram lagi ringan daripada yang sebelumnya aku buat tu, X-Tab Pioneer tu. Kau boleh rasakan everything is lagi premium, nampak lagi plushy. Dia punya midsole ni, lepas tu dia punya bahagian upper ni pula lagi ringan, lagi breathable. Walaupun dekat atas paper dia tulis dia punya bounce rate dia sama dengan X-Tab yang Pioneer tu kan, 70%, tapi aku macam rasa ini lagi best dia punya bounce dia punya energy return dia. Aku tak tahulah, dia feeling masing-masing kot. Tapi obviously pada aku ini dia punya bounce dia lagi best. Dari segi traction pun aku rasa sangat-sangat tak ada masalah. Dari segi comfort, keselesaan, overall lah aku rasa memang patutlah kasut ni di antara kasut yang paling laku pada tahun lepas, akhir tahun lepas. Dan aku baru dapat yang 3.0 punya. So aku rasa memang korang sangat-sangat patut beli lah. Oh okey, kenapa nama dia 2000 km? Baru baca. Sebab memang ini direka untuk durability, ketahanan. Kau nak hari-hari lari dengan distance marathon pun tak ada masalah. Kau nak buat LSD ke,
kau nak semualah, nak buat ultra marathon pun sangat-sangat boleh ni. First, pasal dia comfort dan dia punya shock absorption dia tak akan buat kaki kau jadi lemah ke, jadi sakit ke. Memang dia sangat-sangat bagus lah. Yang bestnya pula, kau tengok kat sini dia macam narrow kan. Kaki aku narrow, tapi aku pakai sangat-sangat selesa. Dan aku nak ulang juga untuk yang X-Step Pioneer pun sangat-sangat selesa, sebab dia boleh pakai untuk kaki yang wide macam kaki aku. Jadi tak adalah rasa macam mencengkam dekat sini. Baik, nak cerita dari segi harga, mahal sikit. Daripada yang X-Step Pioneer tu hari tu 460 kot. So yang ni harga retail dia, aku tengok dekat sini lah, 548.90 sen. Tapi macam biasalah, kau rajin-rajin lah tengok link yang aku bagi tu kan. Link tu kan, macam sekarang ni aku tunjuk harga dia, aku tak tipu harga dia 215 tau. 215, lagi murah promosi dia daripada X-Step Pioneer tu lepas diskaun dalam 250. Tu apa lagi, beli lah. Ini nak buat jalan pun boleh juga ni, sebab selesa kan. Secara kesimpulannya, bagi aku ini kasut overall untuk semua orang, baik yang nak training ke, nak berjalan ke, nak race ke, endurance ke, memang semua boleh. Tapi mungkin kasut ni tak menjanjikan untuk elite runner lah. Dia nak PB, break the PB ke, aku rasa tak sampai tahap itulah kehebatan kasut ni. Tapi secara jujurnya, kasut ni sesuai untuk semua orang, tambah-tambah yang pelari-pelari biasa ni. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Sorry, puasa kan, aku macam cakap tak betul-betul. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan. Shout out lagi sekali kepada X-Step Official China sebab seat kasut ni dekat aku. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya! Yeah, X-Step 2000 km. Jauh.